Ada kenalan saya ni suka sangat travel. Ke sana sini kumpul kenangan, cari ketenangan. Tapi satu hari bila dia tengok akaun simpanan kosong. Gaji lepas gaji, trip lepas trip, tapi simpanan bocor. Masa emergency, dia terpaksa pilih bayar hutang dulu atau impian seterusnya. Travel tidak salah, tapi bukankah lebih tenang kalau kita travel dengan simpanan yang bernilai? Sebab tu saya sendiri mula simpan emas melalui akaun Masgap Public Gold. Serendah RM100 sahaja, mudah, murah dan patuh syariah. Emas bantu saya simpan nilai, bukan sekadar gambar. Hari ini boleh melancong tanpa rasa bersalah sebab saya tahu saya dah ada pelindung nilai kekayaan. Trip mungkin habis dalam 4 hari, tapi emas kekal bernilai bertahun lamanya. Kalau anda ni jenis yang suka travel, cubalah asingkan sikit untuk simpanan emas. 1 gram sebulan pun cukup untuk kenangan dan juga perlindungan. Nak mula bagaimana? Klik saja link di bio, saya akan bantu sebaiknya.